Datuk Wira Dr. Ashraf Wajidi Dusuki untuk menyampaikan ucapan beliau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipaksa relakan untuk bercakap. Sebenarnya saya bukan orang yang selayaknya untuk bercakap kerana saya hanya timbalan menteri je waktu itu. Ya, walaupun saya dimaklumkan oleh pengurusi tabung haji, anggota pentadbiran tabung haji bila disoal siasat oleh SPRM bahagian jenayah korporat dalam seminggu ini, soalannya ditujukan apakah timbalan menteri boleh ganti menteri, apakah timbalan menteri ada dalam pertemuan-pertemuan ini, apakah timbalan menteri boleh terlibat dan sebagainya. Nasib baiklah kekanda saya Datuk Seri Aziz kata dengan lawaknya, dia kata timbalan menteri ini hanya potong ribbon je. Tapi sebenarnya Akta Tabung Haji memang jelas menyebutkan bahawa hanya menteri saja, timbalan menteri tidak ada kuasa. Tapi pokoknya saya nak tunjukkan satu slide. Ini jelas yang disebutkan oleh Tan Sri Madinah dan juga Tan Sri Irwan. Ini kebanggaan Kerajaan Barisan Nasional, ya, dan tidak dipertikaikan. Saya ada 5 sebab tajuk kita reality versus persepsi. Persepsi. Apakah tabung haji rugi sebelum 2018 daripada 2010 sampai 2017? Keuntungan bersih daripada 1.72 bilion sampai 3.41 bilion tidak pernah dipertikaikan, bahkan mendapat sijil bersih daripada Ketua Audit Negara. Itu reality. Yang kedua, persepsi. Tabung haji manipulasi akaun, creative accounting. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, statement daripada menteri, daripada siapa saja bila dia tuduh kata creative accounting, ini suatu tuduhan yang besar. Kerana di bawah kanun keseksaan Section 477A, manipulasi akaun atau disebut sebagai creative accounting boleh dikenakan penjara sehingga 7 tahun. Sehingga hari ini tidak ada seorang pun daripada pengurusi tabung haji, CEO tabung haji ataupun mana-mana pengurusan yang kena charge kerana manipulasi akaun. Bahkan seperti mana yang disebutkan tadi dan diabsahkan oleh bekas Ketua Audit Negara yang menyatakan dengan jelas bahawa tidak ada sebarang creative accounting, tidak ada sebarang manipulasi akaun. Betul ada emphasis of matter, tadi pun diterangkan. Sebelum Tan Sri Madinah, Tan Sri Amrin Buang menjadi Ketua Audit Negara pun menyatakan bahawa auditnya bersih, tidak ada manipulasi akaun. Jadi ini pun satu lagi pendustaan yang besar kerana dia boleh membentuk persepsi yang salah kepada masyarakat seolah-olah ini merupakan satu manipulasi akaun. Dan yang paling penting juga tadi disebutkan yang penting untuk kita terangkan kepada orang luar. Standard accounting yang digunakan oleh tabung haji, nak guna yang mana itu pun jelas. Semua institusi-institusi badan berkanun termasuk MARA sekarang, kami semua ada akta kami sendiri. Tetapi di bawah akta kami, di atas akta kami ada satu akta lebih besar, dipanggil akta ibu, Akta Badan Berkanun Perakaunan dan Laporan Kewangan 1980, yang menyatakan dengan jelas standard accountingnya mestilah diabsahkan oleh lembaga pengarah bagi badan-badan berkanun itu sendiri, dan yang paling penting mesti diabsahkan oleh Ketua Audit Negara. Bila kata Ketua Audit Negara, jangan tengok Tan Sri Madinah seorang. Yang buat audit ni bukan Tan Sri Madinah. Dia hanya orang yang terakhir kena ambil tanggungjawab selepas dia dah tengok semua proses audit oleh pasukannya, yang mana semua pasukannya saya yakin semuanya certified accountant. Kalau tak jadi certified accountant, mereka tak boleh melakukan auditing. Jadi jangan tengok hanya Tan Sri Madinah buat persepsi Tan Sri Madinah isteri orang kuat UMNO. Jadi ini tak betul. Jadi ini sekali lagi persepsi versus reality. Yang ketiga, persepsi. Kononnya kerajaan PH penyelamat tabung haji. Ini pun persepsi. Apa realitinya? Realiti yang pertama, tak pernah rugi, ya. Yang kedua, yang dikatakan defisit 1.2 bilion kerugian, ya. Ini pun persepsi kerana perubahan standard accounting. Yang kedua, kalau dari segi politik, sebab saya bercakap dari segi politik juga sebagai Setiausaha Agung UMNO. Kenapa? Kerana ini hanya sekadar untuk mengesahkan ataupun nak menghalalkan penjualan aset-aset tabung haji kepada sebuah syarikat UJSB yang ternyata gagal menyelamatkan aset-aset bernilai tabung haji. Kalau dia kata menyelamat, apa menyelamatnya? UJSB sampai sekarang tak boleh lagi bayar balik duit-duit tabung haji. Okay, saya nak berbetulkan kenyataan ataupun istilah yang digunakan. Aset-aset bukan pindah milik, bukan dipindahkan kepada UJSB. It is wrong.
saya pernah menjadi penasihat syariah dan juga penasihat isu-isu sukuk ini, termasuk di peringkat antarabangsa, termasuk sukuk-sukuk yang dikeluarkan oleh Dubai, Oman, Turki. Apa dimaksudkan oleh sukuk bila dibuat SPV macam USB? Dimaksudkan itu maknanya bila kita keluar saja sukuk, bermakna kita jualah aset itu kepada SPV. It has to be a true sale. Mesti penjualan yang benar. Bila penjualan yang benar, maknanya pemindahan milik itu mesti berlaku. Bukan sekadar pindah begitu saja. Sebab itulah bila menjual, mesti ada harga. Harga itu dijual macam mana? Harga itu dibayar macam mana? Dibayar seperti mana Tasik Irwan kata tadi, dalam bentuk cash 300 juta dan dalam bentuk 2 tranche sukuk, yang mana salah satu sukuknya sudah pun matang dan gagal untuk membayar balik hutang kepada seluruh pendeposit tabung haji. Itu kena faham konteks politiknya, sebab kita kena bercakap juga politik kerana ia telah dipolitikkan. Forum ini bukan kata forum politik, tapi isu ini telah pun dipolitikkan. Jadi bila dibayar dalam bentuk sukuk ini, isu yang kita kena tanya sekarang, apakah jaminan bahawa wang pendeposit yang bernilai lebih daripada 21 bilion yang wajib dibayar menjelang tempoh matang 2029 dan 2036 akan dibayar balik kepada para pendeposit. Kalau benarlah kerajaan PH itu penyelamat kepada tabung haji, mereka kena bagi jaminan. Sekarang ni kerajaan PH dah tak ada dah. Tapi mereka-mereka yang kononnya pejuang-pejuang inilah yang duduk pergi round satu Malaysia menceritakan benda yang tak sepatutnya. Itu persepsi versus reality yang ketiga. Yang keempat, tabung haji disakau ataupun berlakunya kesalahan jenayah yang terkait dengan rasuah, penyelewengan dan penyimpangan. Realiti yang jelas, daripada 2018 hingga 2026 tidak ada satu charge pun kepada mana-mana lembaga pengarah tabung haji, mana-mana jawatan kuasa pengurusan, the management of tabung haji. Jadi apa yang dimainkan persepsi, dipakaikan baju oren kepada kekanda saya Datuk Seri Aziz dulu 7 hari masuk lokap. Sebab pakai baju oren, salah. Sedangkan tidak ada satu charge pun didakwa ataupun disabitkan kepada Datuk Seri Aziz Rahim. Bukan saya nak membela dia, tetapi kalau betul lah dikatakan sakau, kalau betul lah Datuk Seri Aziz Rahim ini sakau, charge lah dia, charge lah juga pengurusan kalau betul sakau. Hari ini persepsinya apa? Dipakaikan baju oren kepada bekas CEO tabung haji. Dan satu media diketuai oleh Jecom, ia mengatakan bahawa ini bukti sakau. Orang tu baru ditahan ringan untuk soal siasat, belum lagi didakwa ataupun disabitkan. Dan kita nak tengok juga lepas pada ini, kalau didakwa atas dakwaan apa? Betul ke dia ambil duit? Kalau ambil duit, kalau betul ambil duit, kita tak ada masalah untuk dia didakwa, kerana Presiden, Timbalan Perdana Menteri dan pimpinan UMNO jelas daripada awal konsisten. Kalau ada sebarang penyelewengan dan penyimpangan, charge, dakwa, tetapi jangan aniaya, jangan memalukan. Dan yang terakhir, persepsinya TH mengenepikan teguran-teguran Bank Negara Malaysia. Ini juga dimainkan. Menteri, saya minta ahli-ahli parlimen, itu utamanya saya ucap terima kasih kepada PAS. Hari ini dihantar 11 orang ahli parlimennya datang. Bangkitkan di parlimen, bawa menteri ini kepada jawatan kuasa hak. Sebab dia menipu Dewan. Dia hanya sebut tabung haji tidak mengendahkan teguran Bank Negara. Dia tidak menjelaskan dan memaparkan kisah sebenar bahawa tabung haji sudah pun mengambil tindakan atas teguran, bukan teguran pun sebenarnya. Kalau baca, pertama saya kena ingat ya, Bafia dan Dafia telah pun dimansuhkan, disatukan di bawah Financial Services Act 2013. Mirror dia Islamic Financial Services Act 2013. Akta Ibu, Akta Bank Negara 2009. Di bawah Financial Services Act, Bank Negara hanya mengawaselia institusi-institusi kewangan. Tetapi pada masa yang sama di dalam akta tersebut menyebut Bank Negara berhak untuk mengambil tahu apa juga aktiviti badan-badan lain yang tidak dikawasili oleh Bank Negara atas dasar untuk memastikan mereka dapat mengelakkan daripada berlakunya apa dipanggil sebagai risiko sistemik ataupun systemic risk yang boleh berpunca daripada bank run dan sebagainya.
tabung haji baik MARA baik maupun mana-mana institusi yang bukan di bawah bank negara. Ya, kerana tabung haji serupa macam bank tetapi tidak sama. Dia kutip deposit tetapi dia tidak meniagakan deposit-deposit ini dalam bentuk loan. Tetapi bank negara berhak bertanya, macam mana kamu menguruskan reserve dan macam mana kamu menguruskan liquidity, kecairan. Maknanya kalau pendeposit keluarkan duit, cukup tak duit untuk kamu menampung keperluan pendeposit yang boleh keluar pada bila-bila masa. Melihat secara umum, nampak tabung haji mungkin ada risiko. Apa yang tabung haji buat? Dia tambah 300 juta di dalam reserve pada tahun 2016 itu. Dan keluar laporan kewangan Financial Sustainability Report by Bank Negara pada tahun 2016 yang menyatakan mereka amat berpuas hati dengan tindakan proaktif Bank Negara untuk mengelakkan daripada probability untuk berhadapan dengan sebarang risiko kecairan dan risiko kewangan. Ini tidak didedahkan, ini tidak diviralkan, ini tidak dimaklumkan di dalam parlimen. Ini satu pendustaan, ini satu mainan persepsi nak tunjukkan betapa bobroknya pengurusan tabung haji dulu. Dan bukan saja itu, ia menyebabkan reputasi institusi Islam dan orang Melayu yang dibangunkan sejak sekian lama berhadapan dengan reputasi yang besar dan boleh hancur. Tuan-tuan dan puan, itulah 5 persepsi versus reality yang kita dapat lihat sepanjang pembentangan ini. Saya rasa ini penting kerana hari-hari mendatang ini akan banyak lagi persepsi-persepsi baru yang akan timbul. Dan yang paling penting, datanglah apa saja, lawan tetap lawan, lawan sampai menang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.